Satu kejadian kecurian dilaporkan berlaku di Masjid Batu Uban apabila seorang lelaki disyaki melarikan sebuah beg tangan berisi wang tunai serta sebuah motosikal milik seorang warga emas, mangsa. Seorang lelaki berusia sekitar 70 tahun, difahamkan sedang berehat di dalam masjid ketika kejadian berlaku. Beg tangan tersebut dipercayai mengandungi wang ringgit hasil kutipan kenduri perkahwinan anaknya yang diadakan sehari sebelumnya. Dengan jumlah yang agak besar, suspek dipercayai mengambil kesempatan ketika suasana lengang sebelum melarikan diri bersama beg berkenaan dan motosikal mangsa yang diparkir di kawasan masjid. Kejadian itu disedari selepas mangsa mendapati barangan peribadinya hilang. Laporan polis telah dibuat bagi membantu siasatan lanjut. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta tampil menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa bagi membantu mengesan suspek serta mendapatkan semula barangan yang dilaporkan hilang.